Selamat petang semua, dan kita sekarang telah pun membuat laporan polis. Saya Malala, bersama dengan saya adalah satu persatuan NGO Terabai Dayak Draft Cawangan Miri dan juga Draft Borneo dan juga Kedai Ngepah Rudy Meriah. Dan kita telah pun membuat laporan polis di Balai Polis Luto Miri menyatakan bantahan tentang satu video yang viral di media sosial bermula dari kemarin yang menyatakan bahawa pakaian Iban ini disamakan dengan pelapik meja, kain langsir ataupun kain buruk ataupun yang tidak sepatutnya dinyatakan. Dan ini sangat-sangat menghina kita sebagai orang Dayak Iban di Sarawak sini, dan dengan ini kita mengambil tindakan agar apa yang kita lakukan selepas ini tidak akan berlaku lagi, dan minta selepas ini berhati-hati mengatakan sesuatu di media sosial, kerana apa yang kita lakukan sekarang tidak mau berlaku lagi, kerana ini telah pun mencemarkan, memburukkan nama baik kita punya pakaian tradisi Iban. Kerana pakaian tradisi Iban ini adalah sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita ingin simpankan sebagai satu adat budaya sampai bila-bila. Dan apabila kita melakukan ini, kita tidak mau ini berulang lagi, agar keharmonian kaum di Malaysia terutamanya dijaga dengan baik. Kerana kita di Malaysia sini berbagai kaum yang berbilang bangsa di Sarawak, bahkan di sebenarnya Malaysia ataupun di Sabah. Dengan ini kita membuat laporan agar yang pertama kita menghendakkan yang pemilik akaun tersebut, iaitu Riza Ibrahim, memohon maaf secara terbuka dan secara live kepada seluruh rakyat Iban Dayak di Sarawak, di Malaysia yang telah terguris hatinya. Dan juga kita persatuan-persatuan NGO Dayak di Sarawak sini memohon agar apa saja rancangan-rancangan yang melibatkan beliau di kaca TV, di swasta ataupun kerajaan, ditarik balik, dibatalkan serta-merta. Haruslah dilakukan dengan tegas agar kita mengambil iktibar daripada yang telah berlaku hari ini, dan tidak akan diulangi kesilapan ini pada masa yang akan datang. Jadi dengan ini kita akan buat laporan, dan saya nampak banyak lagi yang telah buat laporan tentang penghinaan pakaian tradisi Iban yang kita lihat di media sosial. Dan kita harap tindakan ini akan memberi satu impak yang bagus dari segi keharmonian dan mengekalkan kita punya adat tradisi Iban di Sarawak sini. Okey, terima kasih semua kerana telah memberi support, terutamanya kepada masyarakat Iban yang akan menyambut Gawai Dayak. Tidak akan lama lagi, walaupun kita tidak dapat merayakan Gawai Dayak, tetapi kita harus mengekalkan adat tradisi ini dengan menggunakan pakaian Iban, ataupun kita membuat itu secara keluarga saja, tidak membuka rumah itu kepada orang datang ngabang ataupun datang ke rumah kita untuk ngabang. Kita harus jaga SOP agar perkara yang tidak baik tidak berlaku. Teruskan mengekalkan adat tradisi kaum kita. Terima kasih semua. Adil ke Telino bercermin ke surga, masih ingat ke Jubata. Harus